Weh. Arya tu. Cik, tengoklah sini. Arya tu. Kau suka tak tengok dia? Ya, Dok. Aku pun tak suka dia. Aduh. Aku cuma nak hidup macam orang lain. Arya, oh my god, kenapa ni? Arya, kamu tahu tak pasal Lord Draven? Lord Draven ni akan kembali setiap 30 tahun. Dan tahun ni genap 30 tahun sejak dia terakhir muncul. Jadi, setiap kali dia muncul, mesti ada benda buruk jadi dekat kampung tu. Tanaman yang dulu subur, tiba-tiba layu dan mati. Sungai yang selalu penuh sampai budak-budak boleh mandi, kering terus. Penduduk kampung jadi takut. Ada yang kemas barang tengah malam, terus berpindah tanpa toleh belakang. Dan yang paling seram, ada juga yang hilang nyawa. Macam dibawa sekali bila dia datang. Tapi, kenapa? Kerana dia hidup dalam ketakutan dan kebencian manusia. Macam terlupa. Ada satu batu cahaya. Satu-satunya yang dia takut. Jika batu tu dimusnahkan bersama kuasanya, Lord Draven akan lenyap selamanya. Ish, tipulah. Macam dongeng je. Okay, bye Arya. Hah? Apa benda tu? Kembalikan batu itu. Kau tak boleh lari, Arya. Macam ni? Tolong! Aduh! Kau tak boleh lari. Siapa kau? Aku Kyle. Aku penggemar hutan. Aku terdengar kau lari sambil minta tolong. Dan aku nampak makhluk yang sangat besar tu mengejar kau. Kyle tertanya-tanya tak, kenapa semua jadi macam ni? Aduh. Kyle. Aduh. Sakit kepala aku. Serahkan batu itu dan semuanya akan berhenti. Semua orang tak sayang kau. Siapa? Diam. Arya, kau hampir hilang tadi. Dia cuba nak masuk dalam kepala aku. Tapi kau masih berdiri. Maksudnya kau lebih kuat dari yang kau fikir. Akhirnya.
Aduh. Ish, jangan pandang rendah kat aku. Aku takkan biarkan kau kuasai aku lagi. Bagi batu itu sekarang. Tidak. Terima kasih Arya. Maaf sebab aku salah menilai kau. Tak apa. Yang penting kita belajar.